warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Berita Semasa Dagang TV, Kolej Vokasional Perdagangan. Saya Nurain Syuhada binti Muhammad Hussein dan saya Fatirun Nadira Piti Saleh. Anda sedang menonton Berita Semasa Dagang TV membawakan rangkuman berita dari Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Saya benci buli. Saya benci buli. Kami semua benci buli. Pada 3 November 2025, Majlis Bacaan Yasin dan Perjumpaan Persatuan Pelajar Program Pengurusan Perniagaan telah diadakan dari jam 10 pagi hingga 11 pagi bertempat di Ma'amad Cyber 7. Program ini dianjurkan bertujuan memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan mendoakan ibu bapa, guru dan insan yang telah meninggal dunia. Selain itu, program ini juga meningkatkan penghargaan terhadap jasa guru serta membentuk sasiar pelajar yang beradab dan berdisiplin. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan oleh Timbalan Pengurusi Persatuan Pelajar yang turut mengetuai bacaan surah Yasin dan doa tahlil ringkas. Sesi diteruskan dengan perkongsian bertajuk Akhlak Pelajar kepada Guru oleh Puan Hajah Farha binti Jaafar yang menekankan kepentingan menjaga adab dan tingkah laku terhadap guru. Majlis diakhiri dengan sesi fotografi bersama pensyarah dan pelajar. Berita selanjutnya, program Express Yourself telah diadakan pada 6 November 2025 bertempat di Kompleks Penyayang Kempas. Program ini melibatkan ahli pembimbing rakan sebaya dan ahli pusat sumber. Antara objektif utama program ialah meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam meluahkan pandangan dan idea secara positif, mengasah kemahiran komunikasi interpersonal serta mendorong ekspresi diri secara kreatif dan reflektif untuk kesejahteraan emosi. Tahniah diucapkan kepada penerima pengiktirafan bagi peserta terbaik Saudari Nur Syuhaidah Hafizah binti Muhammad Nur Zamri dari kelas 1 Divisi 2, bagi pembentang terbaik Saudari Siti Khairunisa binti Tarmizi dari kelas 1 DKA dan bagi watak terbaik Saudara Muhammad Suhaikal Hafizam bin Muhammad Nur Zamri dari kelas 1 BPP. Pada 8 November 2025, Jabatan Pembangunan Profesionalisme telah menganjurkan program menjulang aspirasi bersama Kita Juara Maju 2025 bertempat di Oxford Hall Savannah Hill Resort. Program ini bertujuan meningkatkan semangat berpasukan, menerapkan nilai keikhlasan dalam melaksanakan tugas serta membentuk pasukan kerja yang berintegriti dan berdaya saing. Sesi pertama bertajuk Journey Your Life with ABC disampaikan oleh Tuan Mulaidi bin Umaid Elais Midin, Pengetua SMK Bandar Mas. Manakala sesi kedua disampaikan oleh Encik Muhammad Tajul Arifin bin Miskam, Kaunselor Pendidikan PPD Kulai bermula jam 2 petang sehingga 5 petang. Program berakhir dengan semangat kebersamaan yang amat positif. Majlis Jamuan Makan Akhir Tahun Kelab Warga Sesi 2025-2026 telah diadakan pada 8 November 2025 bertempat di Oxford Hall Savannah Hill Resort bermula jam 11 pagi. Majlis ini dianjurkan bagi menghargai komitmen ahli kelab sepanjang tahun dan mengeratkan hubungan silaturahim dalam suasana yang harmoni. Majlis turut diserikan dengan jamuan makan, tayangan multimedia, persembahan, penyampaian hadiah serta cabutan bertuah. Program berakhir dengan suasana meriah dan penuh kegembiraan pada jam 1.30 tengah hari. Berita seterusnya, program Wanita Muda telah berlangsung selama 4 hari bermula 6 hingga 9 November 2025 bertempat di Savannah Hill Resort melibatkan 33 orang peserta berumur 19 hingga 29 tahun. Program ini memfokuskan pembinaan imej profesional, keyakinan diri, pemahaman budaya organisasi, kemahiran digital serta pembentukan mindset dan hala tuju kerjaya. Peserta menjalani modul latihan penampilan diri, lawatan industri ke KPJ Dato' On, latihan temu duga, simulasi mesyuarat dan sesi motivasi bersama YB Amira. Program berakhir dengan penyampaian sijil dan sesi fotografi kenangan. Adab komunikasi yang baik merupakan cerminan akhlak diri. Nabi Muhammad SAW menunjukkan teladan yang sangat mulia dalam berbicara. Baginda bercakap dengan jelas, lemah lembut dan penuh hikmah. Baginda tidak pernah meninggikan suara, tidak memotong percakapan orang lain dan hanya berkata perkara yang baik. Inilah contoh komunikasi berkesan yang boleh diamalkan dalam hubungan sesama rakan, guru dan masyarakat. Dengan itu, berakhirlah Berita Semasa Dagang TV edisi November 2025. Saya Nurain Syuhada binti Muhammad Hussein dan saya Fatirun Nadira Piti Saleh. Sekian, terima kasih dan sehingga kita bertemu lagi dalam berita berikutnya. Assalamualaikum, salam hormat dan salam dagang di hati.